apa yang you doa, apa yang you minta dengan Allah dalam solat ataupun luar solat, sebenarnya dah terkabul. Ni bukan ayat kata-kata semangat. Memang dah terkabul. Tapi macam mana Allah nak jadikan benda tu, macam mana benda tu nak terjadi sesuai dengan yang you jangka kalau you masih kat tempat yang sama. You doa, benda yang you nak tu, vibrasi dia dekat sini. Tapi tenaga, cara you berfikir, mindset, perasaan, vibrasi, tenaga, dalaman tu masih dekat sini. Tak sama. Tak align, tak alignment. Tak serasi. Fiza bagi contoh, nak bagi faham. Ada orang, ada bos nak cari pekerja, nak cari staff. Dia punya kriteria, dia punya dia nak orang yang rajin, peramah, pandai buat sales, pandai layan customer, ataupun ada education, pelajaran. Kalau orang tu pendiam, kalau orang tu tak suka jumpa customer, tak suka buat sales, agak-agak bos tu nak ambil tak dia kerja dengan bos tu? Dia nak ambil tak yang orang ni kerja dengan dia? Jawapan dia tidak. Kenapa? Sebab tak serasi. Tak serasi. Vibrasi, cara berfikir semua tak sama. Kriteria dia nak orang yang macam tadi tu lah kan. Dia nak staff yang macam ni. Tapi orang yang minta kerja tu, yang datang nak kerja tu, tak ada kriteria tu. Tak ada karakter tu. Tak ada macam yang bos tu nak. Tapi contohnya kalau ada staff nak datang kerja, dia ada kriteria tu. Dia peramah, dia pandai buat sales, pandai bercakap, pandai tarik customer, suka jumpa orang. Bos tu tengok, okey, orang ni pantas, orang ni serasi, terus ambil kerja. Bila boleh start kerja? Esok, lusa, jom start. Sebab dia nampak orang ni pantas, orang ni sama macam dia nak, sama mindset, sama perasaan, sama vibrasi, sama tenaga macam dia nak. Sebab tu, bila kita minta dengan Allah, doa dengan Allah, ada satu benda tu, kita doa, kita let go. Biarkan kepada Allah. Tapi ada satu doa tu besar. Nak ubah diri, ubah kehidupan, ubah kewangan. Kita doa tu kat sini, vibrasi dia, mindset dia kena tinggi. Tapi kita kat sini. Sebab tu kena pantaskan diri. Mungkin kita kena belajar sesuatu,